Welcome guys to day yang ke-23 puasa. Aku rasa ni paling awal sebab aku rekod pada pukul 1 pagi guys ya. Kerana aku tak tidur. Yap, same thing. Aku tak tahu kenapa. Tapi hari ni aku rasa share. At least aku ada lah macam more video untuk aku post untuk korang semua. Ya. Aku ada banyak benda aku nak record. Jadi tangga masa, this is the intro. Ya, intro cepat. Dah. Okay, intro. Bola gol mengguncang siang dan malam, semangatnya tak bisa direndam. Dengan sihir sepak bola dia terbang di hati kita, jadi pahlawan cemerlang. Assalamualaikum semua. Baru lepas wah, tapi aku terlupa bawa handphone hari. Patutnya aku buat vlog tapi aku terlupa. Tak tahu kenapa guys. Tapi apapun, macam biasa untuk vlog kita kali ni bulan puasa ni, ya belum sahur lagi, belum sahur. Sekarang baru pukul 3 guys. Kalau nak sahur awal-awal nanti yang macam penat pula. Tapi aku rasa dah 3 hari aku tak sahur. Aku perasan lah. Kadang-kadang lupa kan. Aku rasa aku sahur. Aku sahur ke tidak? Tak tahulah. Semalam Lupa kan. Aku baru bangun tidur ni. Baru tidur sekejap. Oi, cerah mana? Oh, cerah. Jangan bagi. Aku tak tahu guys, langsir aku ambil. Oh my god. Aku biasa ambil langsir gelap. Aku tak tahu kenapa mak aku dia letak langsir secerah macam ni. Pening kepala aku. Anak siapa nangis tu? Okay. Baru lepas sahur. Lepas berbuka. Sahur pula engkau. Baru lepas berbuka guys ya. Terus terang aku tak berapa nak sihat guys sebab batuk. Bila cakap batuk. Tapi dah okey lah. Lepas minum air kan. Tak tahu lagi guys, kalau malam kita kurang batuk. Kalau siang tengah macam petang kita puasa kan, batuk tu tak tahulah. Mungkin sebab dia nak perlukan air kot dekat kita ni. Tak tahulah guys. Nak cari pengubat tak tahulah. Tak perlu ubat lah rasanya kan. Biasalah tekak nak air kan. Alhamdulillah. Apapun, aduh, aku nak rekod video banyak hari ni. Kenapa setiap hari aku nak rekod banyak, macam tak ada je. Tak dapat. Hari ni boleh rekod banyak, cuma malas. Aduh, penyakit malas tu ada. Masya Allah.